Hai, saya Nabil dan saya Zul. Kami dari SMK Seri Dompet. Okey, baiklah, hari ini kami akan menunjukkan beberapa eksperimen yang akan membuat anda semua pening kepala. Baiklah, jom. Hai semua. Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan satu benda yang dipanggil sebagai magnet. Apa kata kalau kita letakkan magnet ini pada besi? Tengok apa yang berlaku. Sudah tentu magnet ini akan menarik besi. Tapi hari ini kami akan membuktikan bukan sahaja magnet yang mampu menarik besi, tetapi benda-benda lain juga boleh menarik besi. Nabil? baiklah, cuba kalau kita gunakan paku biasa atau paku kosong untuk menarik besi ni, adakah dia berjaya? Sudah tentu tak boleh. Sebab ini bukan magnet. Apa kata kalau kita balutkan satu wayar kuprum pada paku dan menghasilkan satu solenoid? Dan kita lihat apa akan berlaku jika kita letakkan pada besi. Tetap tidak akan menarik besi. Tapi saya rasa kita kekurangan satu resepi, iaitu bateri. Cuba kita letakkan bateri pada solenoid ini dan lihat apa yang akan berlaku. Voila. Nampak hasilnya? Satu magnet. Dan perkara ini berlaku disebabkan oleh apabila satu arus elektrik melalui solenoid ini, maka akan terhasilnya medan magnet di sekeliling wayar kuprum ini. Baiklah Zul. Okey, anda mesti tidak akan percaya bahawa ada medan magnet pada solenoid ini. Jadi hari ini kami akan membuktikannya. Okey. Yes. Okey, bersama kami lagi. Okey, kali ini kami akan membuktikan bahawa pada hujung di sekeliling solenoid ini terdapat medan magnet. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa sebatang jarum biasa yang telah diletakkan dalam air, yang telah diapungkan di atas air tanpa air ini berkocak, yang mana bahagian tajamnya telah menunjuk ke arah utara, yang kita dapat lihat daripada kompas. Baiklah, arah utara, dan bahagian tumpunya pula ditunjukkan di arah selatan. Okey, lihat dalam kompas. Okey, baiklah. Okey, sekarang saya akan menunjukkan bahawa terdapat medan magnet di sekeliling solenoid ini. Okey, jika kita dapat lihat jarum ini bergerak tanpa ada sebarang kocakan air atau apa-apa di sini. Okey, ini telah membuktikan bahawa terdapat satu daya di sekeliling solenoid ini yang mana mampu mengganggu arah utara jarum itu tadi. Jadinya, mari kita ke eksperimen seterusnya. Baiklah, sekarang ni saya akan menunjukkan kepada kamu semua bagaimana kalau kita nak mendidih air tanpa menggunakan bantuan api. Pelik bukan? Tapi itu tidak mustahil bagi kami berdua. Jadinya, apa yang kita perlukan hanyalah sebuah vacuum pump dan air yang belum dididih. Panas Nabil? Tak panas langsung. Sebabnya dia belum dididih. Baiklah, pertama sekali, boleh Zul, mulakan. Okey, awak sedia? Boleh? Okey, mari kita mulakan. Okey, 1, 2, 3. Nampak tak bagaimana dia boleh dididih? Ini telah membuktikan bahawa bukan api sahaja yang boleh melakukan proses pendidihan. Konsep tekanan juga mampu melakukannya. Baiklah, nampak tak hasil pendidihan tadi? Oleh itu, kita telah membuktikan bahawa satu keajaiban boleh berlaku. Jadinya, mari kita pergi pada penjelasan. Okey, baiklah. Contohnya apabila kita berada di tempat-tempat yang tinggi, tekanan kita akan menjadi lebih rendah, dan takat lebur dan takat didihnya juga akan menjadi lebih rendah. Contohnya seperti di gunung. Dan apabila berlaku proses pendidihan, kita tahu bahawa molekul-molekul air memerlukan tenaga yang cukup untuk memisahkan dirinya menjadi gas. Okey, apabila tekanan tinggi, molekul-molekul akan menjadi lebih senang untuk merekatkan diri antara satu sama lain dan lebih susah untuk menjadi gas, dan menyebabkan takat didihnya menjadi lebih tinggi. Dan apabila tekanan menjadi rendah, molekul-molekul air menjadi lebih mudah untuk melepasi diri menjadi gas dan takat didihnya menjadi lebih rendah. Dan balik semula kepada eksperimen kita tadi, lepas kami menghidupkan vacuum pump akan menyedot udara-udara dalam kelangkun, menyebabkan tekanan udara dalam kelangkun menjadi rendah.
Okey, molekul-molekul air dalam kelainan kun adalah lebih mudah untuk melepaskan diri dan lebih mudah untuk mendidih pada suhu bilik. Dan hal ini berlaku kerana apabila kami menyedut semua udara dalam kelainan kun, tekanan udara dalam kelainan kun menjadi rendah dan akan didihnya menjadi rendah. Okey. So, mari kita seterusnya, mari kita pergi. Ya, baiklah. Sekarang ni saya ingin tanya kamu semua, apa yang kamu makan waktu sarapan ni tadi? Macam saya Nazul, saya makan bijirin. Sebab apa Nazul? Sebab kami rasa dalam makan bijirin kita akan jadi lebih kuat. Sebab dalam bijirin ada zat besi. Yes, zat besi. Kamu semua mesti tak percaya ada besi dalam bijirin. Tapi saya tunjukkan kepada kamu semua bagaimana nak buktikan ada besi dalam bijirin. Dan saya akan gunakan magnet untuk menarik besi dalam kepingan bijirin ni tadi. Kita cuba. Nabil, tak jadi pun. Tak apa. Kita cuba atas air pula. Atas air. Okey. Cuba ya. Wow. Nampak tak Zul? Dia tertarik pada magnet ni. Kenapa atas meja tak jadi? Tapi dalam air dia jadi. Hal ini berlaku. Ini berlaku kerana di atas air geserannya lebih kurang dan di atas meja geserannya lebih. Oleh itu, apabila kita tarik atas meja, daya diperlukan oleh kepingan bijirin ini lebih kita tarik berbanding kita tarik di atas air ni tadi. Oh, okey. Oh, so kenapa ada zat besi kat dalam? Dan juga zat besi ni bagus untuk kita mengelak penyakit umumnya macam kekurangan Sel darah merah. Ya, sel darah merah. Jadi terbukti bahawa bijirin memang boleh buat kita jadi lebih Kuat. Baiklah, kita jumpa untuk eksperimen seterusnya. Okey, Nabil, let's go. Ya. Okey, baiklah. Hari ini kita akan Zul, dia jangan penting Zul. Lupa ke? Tak, bukan masalah teori. Kita lupa. Kau tengok, aku ada assignment konduksi elektrik, tapi aku tak faham langsung eksperimen ni. Dah lah, laptop aku pula buat kan. Tengok, dia tak gerak pula. Macam mana? Nak saya stop? Sorry. Sambung je. Okey. Rambut stress apa semua. Tak Zul, kau kena relax. Ini birthday kau. Tahu ini birthday kau kan? Okay, ini birthday aku. Tapi kau tak payah nak stres. Apa yang rosak? Kau tengok, arrow aku tekan. Bak, tak gerak pun. Aku Okay, tak apa Zul macam ni. Aku boleh bantu, aku boleh tolong kau. Kita Kau tengok, main aku stress ni. tak, betul. Aku tolong kau kita hasilkan satu keyboard baru. Kau serius? Ya, jom dia ikut aku. Betul lah. Betul, jom. Okey, baiklah Zul. Jadi hari ni benda yang kita akan perlukan untuk membina keyboard baru kau tu. Pisang ni. Ya, tiga Pisang? Pisang. Bukannya untuk makan. Ni kita nak bina kau punya keyboard baru dengan menggunakan Makey. Meki. Kau pernah dengar? Tak. Macam aku tunjukkan kau. Mari kita mula. Tapi kau biar betul nak makan pisang? Ya. Betul. Kalau tak jadi kau guna Ya. Okey. Mari kita mula sekarang. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Zul? Wow. Saya still tak faham lagi. Tak apa. Macam mana? Mari kita sambungkan kepada laptop dulu. If you would tell me I'm the only one that you love. Apa ni? Inilah Wire. keyboard baru kau. You serious? Aku dah siap guna pisang dah ni. Keyboard. Yes. So nak pakai macam mana? Ni aku terangkan. Si, nampak? Wow. Wow. Walah, macam mana ni boleh jadi ambil? Kita guna konsep konduksi elektrik. Konduksi elektrik. Pisang ni merupakan satu Konduktor. konduktor. Wow. Boleh mengalirkan elektrik dan kita letakkan pada set Makey kita. Maka terhasillah keyboard baru kau. Wow. Mudah dah. Wow. Dan I have something for you.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zul. Happy birthday to you. Saya rasa itu saja daripada kami untuk eksperimen-eksperimen ini. Harap kamu semua boleh belajar daripada 4 eksperimen tersebut. Dan harap jumpa di peringkat negeri. Ini macam tu. Life could be a dream if I could Dah, take Bina. if you would tell me I'm the only one that you love. Ada takat diri yang tinggi. Tekanan rendah, tinggi kan? Kan dia kan Susah. Akan